Kenapa ni? Dari hari itu sedih. By the way, kau balik raya ke tak ni? Aku tak tahulah nak balik ke tak. Kenapa kau cakap macam ni? Lah, kau tu ada kampung tau. Untunglah. At least kau ada kampung. Aku ni tak ada kampung, kau tahu tak? Sebenarnya aku ada something nak beritahu kat kau. Benda dia, apa lagi kau nak beritahu ni? Sebenarnya aku anak angkat. Anak angkat? Aku anak angkat. Kau anak angkat? Ni kau? Ni mak kandung kau? Mana kau tahu dah apa semua ni? Assalamualaikum. Ayah! 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 Ayah ni siapa ya? Kenapa dia pegang Alia? Ayah! Dia bukan siapa, Alia. Kenapa dia pegang Alia? Ayah jujur ya! Ya ayah! Kalau kau nak tahu, tu mak kau. Mak kandung kau. Kau tu anak angkat je. Kau tahu tak? Puas hati kau. Ayah jangan ni! Ayah! Ayah! Ayah jangan macam ni! Alia, tapi dalam yang aku tengok family baru kau, aku tengok diorang sayangkan kau. Diorang dah anggap kau macam anak sendiri. Thank you Ayah atas nasihat kau. Pasal balik raya tu aku fikirlah nanti. Apalah, malam ni aku belanja air kat kau. Kau biar betul. Kau jarang nak macam aku, tahu tak? Yelah, tak nak sedih lama-lama. Okay, thank you, Wee. Aku perasan juga weh. Tak apa dia. Masalah ke yang agak-agak Rasa takkan aku tak tahu. Tak tahu lah. Lah aku pukul 11 nak submit dah. weh. Baru nak buat lah ni. Banyak. Korang. Ha? Jom lah. Lepas kita habis assignment, kita pergi self reward. Ah, gapo wak? Self reward. Oh, maaf. Kita pergi makan. Arau ke, Kanga ke. Kita buka puasa sekali. Terawih pun sekali. Mantap tu. Aku pun dah lama weh tak makan dekat luar ni. Tapi kau belanja Selekeh dah kawan ni. Macam ni. Duit tak apa. Biar hari ni aku belanja. Molek juga tu weh. Ni, mu belanja, aku on je. Ya tak ya juga. Sekmu ni balik kampung ni bila? Lepas submit assignment ke? Macam aku balik Sabah malam weh. Malam. Sebab hari ni sekarang dapat tiket flight murah. Kalau nak balik dah esok, lagi 2 hari dah nak raya ni. Alia, engkau balik tak raya ni weh? Kalau kau balik pun kau balik Perlis ke Perak weh? Aku tak sure lagi lah weh. Lagipun roommate aku ni lah. Ajak aku balik kampung. Tengok dulu ni assignment aku ni tak siap lagi weh. Serabut aku. Siapa roommate mu? Betul juga. Mu patut dengar. Wah, roommate mu tu.
Hei. Dah. Gapo-gapo bong. Ni. Hati-hati lah balik kampung tu deh. Jumpa Sekmu 2 minggu lagi. Pula weh, tak ada. Yelah kau ni. Macam lama pula kita duduk kat sini. Jom gerak. Aku nak mandi lagi ni. Ya weh, jom lah. Aku tak mandi lagi, sehari tak mandi. Yang penting, dia belanja kan? Betul tu, yeah. Mantap tu. Thank you, weh. Jom lah. Jom lah. From rasa tak sabar lagi ini ku. Alia, kau ni Maya. kenapa? Kau ni teringat lagi ke? Ya. Kalau mak bapak aku marah aku macam mana? Ish, sampai bila kau nak sedih macam ni? Ni kalau mak kau tahu kau sedih tak nak balik raya, confirm dia lagi sedih tahu tak? Dah lah. Ini semua masa lalu kau kan. Sekarang kan nak raya kot. Cubalah happy sikit. Sebenarnya, aku teringin nak adik kau, Maya. Kau kuat. Kau dapat sorokkan kesedihan kau dengan kegembiraan. Semua yang tengok kau happy je. Aku teringin sangat adik kau, Maya. Kau ni, aku kuat. Mana ada. Tapi sebenarnya tipu jugalah kalau aku cakap aku ni sebenarnya kuat. Aku ni dah tak ada siapa dah, Lia. Arwah mak bapak aku pun anak keluarga tunggal. Aku ni hidup seorang-seorang. Nak berkawan dengan siapa je. Tapi terima kasih lah, Lia. Sanggup terima aku jadi kawan kau. Alah. Boleh balik raya sekali. Kau sama-sama. ni. It's okay lah. Kau je yang terima aku. Kau kan sahabat aku. Kau ni jangan buat aku sedih. Orang nak raya. Kau ni bagi aku sedih kenapa? Dah. Jom kita makan rendang nak tak? Okay, tapi kau drive. Asal aku pula yang kena drive? Kau ni. Kian warna-warni sedih dah gembira lagi, oh yeah. Jangan lupa yang susah, sama-sama beraya. Lupakanlah sengketa lama. Alahai, besok oh yeah dah raya. Besok oh yeah dah raya. Mari semua besok oh yeah. Apa tak boleh je. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak bertuah ni kenapa tak bagi tahu nak sampai? Ni salah bayarnya. Ni siapa? Mak, kenalkan. Aha. Ni kawan Alia. Siapa namanya? Maya, makcik. Oh, Maya. Oh, dia ke yang selalu kamu ceritakan tu? Suka pakcik. Ya Allah. Janganlah kata kaya. Ay. Gosip kita-kita je. Pakcik, terima kasihlah sudah terima saya raya kat sini. Ya Allah, tak apa Maya. Maya tu dah macam anak makcik dah. Lain satu rumah kan ada orang pun. Ya. Bolehlah tolong makcik nanti Mak. pagi raya. Pandai mak makankan ayah. Makin bersihat. Tengoklah bininya siapa ya. Mak ni masak sedap tau. Masak tak lauk favourite Alia. Kamu ni Alia, balik tak bagi tahu mak. Mana mak nak masak? Tak apa, favourite Mak. kamu. Semua yang mak masak, semua sedap, Ya, Mak. Yelah banyaklah sangat kamu tu. Ni
Jomlah, sembang apa kat sini? Itulah. Mai masuk. Masuk, Mai. masuk. Kita tutup. Mai masuk. Masuk. Ya Allah. Pergi hidangkan makannya. Ya Mai lah. Maya, mailah sini. Tolong makcik. Buat apa ni? Makcik isi kuih raya untuk Esther. Maya tolonglah. Ibu dah macam seorang ni. Aduh, ni Maya. Kenapa kamu seorang je turun? Mana si Alia? Alia? Tadi Maya dah panggil dah dia. Dia kata nak buat assignment katanya. Lepas tu, tak tahulah apa yang sibuk sangat kejap belakangan ni. Tapi makcik, maaflah kalau macam nampak macam Maya ni menyibuk. Tapi Maya nak tanya something boleh? Tapi hal ni berkaitan dengan Alia lah. Maya nak tanya apa? Tanyalah. Makcik bukan makan orang pun. Hei, kamu berdua. Sembang apa malam-malam ni? Adalah, Abang. Allah. Pakcik dari mana? Dari masjid. Kan hari ni kan ada tabing raya. Pakcik sebenarnya macam ni. Hari tu Alia nampak sedih sangat bila fikir pasal raya. Tak tahu kenapa. Tapi hari tu Alia ada meluah dekat Maya yang dia kata dia masih sedih, masih merajuk dengan pakcik sebab pakcik dia marahkan dia pasal hari tu. Lepas tu Alia dah tahu dah yang sebenarnya dia tu anak angkat je daripada makcik dengan pakcik. Tu yang Alia minta kalau makcik dan pakcik dapat tenangkan dia. Sebenarnya panjang ceritanya, Maya. Waktu tu kami tengah kemas barang dalam rumah ni. Dok de belik tu adalah terjumpa gambar semua orang, termasuklah gambar dia waktu dia kecil. Dalam tu adalah gambar dia dengan ibu dia. Ibu kandung Alia tu adik makcik. Dia meninggal disebabkan kanser lepas beberapa bulan lahirkan Alia. Sebenarnya pakcik tak ada niat nak tinggikan suara pada dia. Cuma pada waktu tu pakcik penat. Maklumlah dah tua. Tak sangka pula Alia terasa hati dengan pakcik. Kami tak bersedia nak bagi tahu Alia yang dia anak angkat. Tapi kami dah anggap dia macam anak kami sendiri sebab dia ada pertalian darah dengan kami. Kami tak pernah marah dia. Kami jaga dia macam anak kami sendiri. Makcik tak bagi surat yang ibu dia berikan waktu dia kecil sebab makcik takut dia akan teringat dan terluka. Pakcik sayangkan Alia macam anak pakcik sendiri. Pakcik tak pernah buat dia rasa sunyi atau tak pernah buat dia yang bukan-bukan. Pada pakcik, dia darah daging pakcik. Tapi tak kisahlah. Dia tu bukan makcik yang lahirkan sekalipun. Dia tetap anak kami. Semenjak hadirnya Alia dalam hidup kami sangat bahagia. Kami syukur sangat. Kalau makcik dan pakcik cakap macam tu, gembira saya dengannya. Alhamdulillah. Finally, Alia dapat juga mak dengan Alia walaupun bukan ibu berkandung, dapat jaga dia dengan baik. Terima kasih, Maya. Maya, kamu pun sebahagian daripada keluarga kami. Makcik dah anggap kamu ni macam anak makcik sendiri. Kamu anggaplah Alia tu macam adik kamu. Terima kasih, makcik. Terharu dengar. Jomlah, kita buat balik. Maya, apa sedih-sedih ni? Kalau ada apa-apa, datang je pada kami. Kamu pun macam anak kami sendiri.
Minta je bantuan kami. Oh, terima kasih Pakcik. Makcik baik sangat dengan Maya. Macam manalah aku nak cakap dengan Alia ni, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abahnya. Mai abang. Mak Aya ni. Kenapa? Rupanya sedih ni. Abang, saya rasa dah tiba masanya kita bagi tahu Alia. Pasal tu. Itulah, kita sepatutnya dah bagi tahu dia lama dah. Kita duk simpan silap kita juga. Dia pun dah merajuk dengan kita. Daripada hari tu lagi. Daripada kejadian abang marah dia. Yelah silap abang juga. Pergi marah dia. Pergilah panggil si Alia tu. Alia! Mai turun kejap, Alia! Ya, Mak. Sekejap. Ya, Mak. Alia, mai sini. Duduk dekat sikit dengan Mak. Aku macam sedih je. Alia, ada benda yang Mak nak bagi tahu. Alia, sebenarnya Alia ada bertalian darah dengan kami. Maksud Mak? Alia anak kepada adik ibu. Umi adik Mak? Ya. Umi Alia meninggal masa Alia kecil lagi. Umi Alia meninggal disebabkan kanser. Umi meninggal? Sebab kanser? Ya, Alia. Lepas Umi Alia lahirkan Alia dan beberapa bulan tu Umi Alia meninggal. Tak apa, Mak. Tak apa, Mak. Alia gembira dapat tahu yang Mak dengan Ayah ada pertalian darahkan Alia. Mak, terima kasih, Mak. Mak, Ayah. Sudahlah Alia. Alia anak kami. Dia jadi tanggungjawab kami daripada Alia kecil lagi. Mak, dah. Tak apa, Mak. Tak naklah sedih-sedih pagi raya kan, Mak. Mana kawan kamu? Ada tu, Mak. Kat dapur. Tak tahulah dia buat apa. Apa dia buat ni? Ha, Maya. Buat apa tercegat? Oh, marilah sini. Kamu kan anak mak juga. Makcik, tadi Selamat Raya, Mak. Anak mak juga ni. Maafkan Maya kalau Maya dah buat salah pun. Oh, yang baik anak abang saja. Assalamualaikum. Siapa tu? Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru sehat indah. Setahun sekali naik tren listrik pereh. Hilir mudik jalan kaki kencang sampai sore. Akibatnya tengah-tengah keselap.